Kita ni dia kurniakan sepasang mata untuk menilai fakta. Betul. Tetapi ramai yang menggunakan sepasang telinga untuk mendengar naratif dan persepsi. Banyak benda-benda yang dia boleh kritik. Antaranya soal ekonomi, soal kos sara hidup. Dia boleh kritik kat situ. Dan setidak-tidaknya, kalau kata dia kritik, kerajaan ambil tindakan atas kritikan dia, siapa dapat laba? Yang dapat laba daripada kritikan dia ni adalah rakyat. Betul. Itu baru betul-betul hero. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita bersama-sama dalam Bual Kencang by Majlis Belia Negeri Johor. Saya Rizman Rosli, Ketua Penerangan Majlis Belia Negeri Johor. Bersama-sama saya pada malam ini adalah seorang pengamal media yang tak asing buat diri saya dan pengamal-pengamal media di seluruh negeri Johor, saudara FK. Dan abang saya merupakan Presiden Majlis Belia Negeri Johor, saudara Alif. Malam ni kita bersiaran di Ria Coffee House yang bertempat di Taman Tun Ungku Aminah di Skudai. Jadi terima kasih kerana menerima Bual Kencang pada malam ini. Kita ada satu isu yang hangat, iaitu institusi diraja ini disentuh, dikritik dan menjadi sebagai satu bahan hasutan kepada rakyat untuk membenci institusi diraja itu sendiri dan juga undang-undang negara. Kenapa Majlis Belia Negeri Johor begitu lantang dalam mempertahankan institusi diraja? Benda ni satu benda yang tiba-tiba berlaku. Kan macam tadi saya berbual dengan FK, apa punca benda ni berlaku kan. Awal tu memang kita nampak daripada konten tu adalah satu Mamat Pang ni, dia share satu konten TMJ berjalan dekat TRX ramai-ramai. Dan pada saya benda tu benda yang biasa. Dia pun tak ada isu yang besar. Apa isunya? Dia bukannya mengacurkan senjata pada orang awam ke, ataupun disuruh orang-orang kosongkan bangunan tu sebab TMJ nak lalu ke apa ke. Kita tak nampak isu tu. Tapi tiba-tiba benda ni macam hangat diperkatakan. Sampai ada yang kata macam kita bukan heran pun. Dah, kalau tak heran dah lah, tak payahlah kau nak ambil konten masukkan dekat sosial media. Jadi cerita ni seolah-olah macam dia kata tak ada undang-undang. Jadi kita pun tak faham. Ya, kenapa Majlis Belia dengan tegas mempertahankan institusi diraja ni? Sebab ini adalah sebuah struktur negara. Dan orang Johor pun tahu apa jasa TMJ, apa jasa Sultan Johor, kan, apa jasa institusi diraja Johor. Orang Johor tahu apa jasa. Struktur, kalau kata dia rosakkan struktur ini, dia lemahkan struktur ini, apa jadi pada sebuah negeri? Maka negeri itu akan perlahan-lahan run up. Kan, jadi kita kena pertahankan. Majlis Belia Negeri Johor kita dengan tegas mempertahankan perkara ini sebab ini sebuah struktur yang patut kita perkukuhkan. Adakah ini bermaksud yang Majlis Belia Negeri Johor ni berjiwa hamba? Kita bukan berjiwa hamba. Kan, kita mempertahankan satu struktur ni tidaklah bererti kita ni hamba. Ialah macam tu saya kata, ini struktur sebuah negeri. Kalau kata lemahnya sebuah struktur sebuah negeri ni, apa yang akan berlaku kepada negeri itu sendiri? Betul. Kan, macam mana ekonomi kita kan? Terbukti Tunku Mahkota Johor jadi Pemangku Sultan Johor. Apa yang dihasratkan oleh Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan tentang ekonomi, pendidikan, dan hari ini nampak hasilnya. Pelaburan kita antara pelaburan negeri yang paling tinggi dalam Malaysia. Memang inilah antara kepentingan jaga struktur. Kalau kata kita tak jaga benda ni, negeri kita goyah, agak-agaknya ada ke orang nak melabur dekat dalam negeri kita? Tak ada. Jadi bila tak ada pelabur masuk dekat dalam, macam mana peluang pekerjaan? Macam mana peluang ekonomi? Dengan adanya kestabilan struktur negeri ni, peluang untuk kita dapat pelaburan daripada negara luar masuk, contoh JSSEZ. First of all, saya kena ucapkan terima kasih Majlis Belia Negeri Johor hari ini, Saudara Rizman, Tuan Presiden, Saudara Alif menjemput saya di segmen Bual Kencang lah hari ini kan. So, saya boleh bual kencang lah hari ini. So, nak terima kasih juga kepada apa tadi? Ria Coffee. Ria Coffee kerana sudi orang kata menawarkan ruang kepada kita hari ini. Saya sebagai seorang yang kita kerap, bukan saya seorang saja, saya Saudara Rizman, Saudara Alif bersama, kita kerap gunakan media sosial hari ini. So benda tu adalah benda dekat dengan kita. So kadang-kadang dalam kesibukan masa pun kita ada ruang untuk melihat. Orang kata scroll ke, lagi-lagi pula sekarang ni dah zaman TikTok, kita boleh tengok video, benda yang lagi mudah. Tapi bagi seorang FK,
saya menggunakan ruang media sosial saya untuk menulis. So bila mana saya menulis ni, of course dia menyuarakan pendapat. Tapi di sini juga dia mencerminkan diri seorang FK. So sekiranya seorang FK ni beremosi, orang nampak lah. Macam saudara Isman ke, saudara Ali baca, oh ni FK tengah beremosi. So tapi sebagai seorang FK juga, dia kena kawal benda tu. So dari segi menyuarakan pendapat, seperti apa yang saudara Alif cakap tadi, apa yang tengah berlaku sekarang ni. Seorang yang rebellious tiba-tiba menyelitkan nama negeri Johor dalam kata-kata beliau. Bila orang-orang Johor ni spark, ia bukanlah simbol orang Johor ni, orang kata bahasa kasarnya adalah trigger. Kita bukanlah koyak. Betul. Tapi itu bila mana anda telah menyentuh nama pemangku Sultan Johor kami, itu adalah simbol satu padunya orang Johor di belakang pemangku Sultan Johor. Saya yang dah terbiasa di media sosial ni, ramai je kalau kita okey, seorang FK menyuarakan pendapat, kita karang panjang-panjang pun, tapi dia ambil point tu adalah point yang sangat sedikit. Betul. Dia. Korang kata kalau 5 para tu, 1 para je dia baca. Okey, ni FK ni contoh ayat yang paling kasar yang saya pernah terima, FK ni penjilat MJ. Tapi di mana niat saya pada asalnya sebelum saya menyuarakan pendapat dan posting sesuatu post adalah kita nak advise balik, kita nak ingatkan balik bangsa Johor ni bahawasanya adalah Johor ni adalah satu negeri yang unik. Dari segi saya buat macam tu pula, niat saya adalah biar orang attack kita, tapi kita gather balik semula mempertahankan nama negeri Johor. Untuk mengkritik suatu perkara ni tak salah. Kan, tapi kita nak tahu apa tujuan kritik tu. Sama ada dia nak selesaikan masalah ataupun sengaja nak menimbulkan kekacauan. Nak menimbulkan kekacauan. Kalau kita tengok posting yang pang tua ni, ada dia post screenshot. Pemangku Sultan dan ajak jumpa dan sebagainya. Maksudnya ada ruang. Betul. Untuk kalau kata ada masalah, betul, untuk berbincang, untuk menyuarakan pendapat, ada ruang. Pemangku Sultan Johor ni bukannya macam orang yang kita letakkan dekat dalam kaca. Kita boleh tengok saja, kita tak boleh nak suarakan. Tidak. Ada je forum-forum yang pemangku Sultan panggil peminat-peminat bola sepak baru-baru ni buat live lagi. Kan berapa ramai orang boleh tanya soalan direct kepada pemangku Sultan. Maksudnya ruang tu ada. Betul. Tetapi kenapa tak diguna pakai sebaik mungkin? Jadi kita berpendapat benda ni sengaja ditimbulkan untuk nak mencetuskan huru-hara, perbalahan, nak tengok macam mana orang-orang Johor bereaksi tentang perkara ni. Nak tengok sajalah nak jentik. Bila dia jentik pemangku Sultan, dia tengok rakyat Johor ni triggered ke tak, koyak ke tak. Tapi masalahnya orang ni kalau dia kena tindakan, dialah orang yang terpaling mangsa kononnya. Kan nanti saya kena tindakan ni, tangkap kat rumah, digari macam penyayang, sedangkan saya mengkritik. Dia paling mangsa. Sedangkan perkara ni kalau kata dia ada idea pandangan ataupun mungkin ada masalah, boleh selesaikan cara lebih baik. Nak kritik tak salah. Betul. Tapi apa tujuan kritikan? Nak selesaikan masalah ataupun nak panjangkan masalah? Banyak benda-benda yang dia boleh kritik. Antaranya soal ekonomi, soal kos sara hidup. Dengan minyak kita macam gini, dia boleh kritik kat situ. Dan setidak-tidaknya kalau kata dia kritik, kerajaan ambil tindakan atas kritikan dia, siapa dapat laba? Yang dapat laba daripada kritikan dia ni adalah rakyat. Itu ada betul-betul hero. Kan, daripada dia kritik pemangku Sultan Johor, yang kita pun tak nampak dekat mana asas dia. Kalau kita tengok dia punya posting tu, seolah-olah dia bermain dengan persepsi. Kan, jadi kita pun tak happy dengan benda ni. Katanya dia bukan jiwa hamba, dia adalah jiwa merdeka. Kita semua ni tak ada jiwa yang merdeka ke? Sekiranya melabel jiwa hamba ni, dia adalah satu labeling yang orang kata, satu label yang kita tidak boleh cakap tidak berasas pun, tapi dia adalah satu label yang berat lah. Maksudnya dia ada banyak konteks. Contohnya sekiranya kalau hari ini saya terlampau bercakap banyak tentang Duli Amat Mulia Pemangku Sultan, mungkin penonton yang menonton video ni akan cakap saya ni jiwa hamba pula. Contoh, sebagai contoh. Tapi menjawab balik semula persoalan tersebut, pada saya sendiri, kita bebas berbuat apa sahaja. Dan kita bebas untuk bersuara apa sahaja. Tapi tidak mengikut emosi.
saya suka untuk saya ungkapkan satu quote daripada rakan baik saya ni. Kita ni dia kurniakan sepasang mata untuk menilai fakta. Betul. Tetapi ramai yang menggunakan sepasang telinga untuk mendengar naratif dan persepsi ni. Betul. Faham tak? Quote tu sangat membuka. Bila kawan baik saya cakap ni, dia sangat membuka minda saya lah. Kita masih digunakan akal fikiran. Betul. Dan kita tahu nak nilai mana yang baik dan mana yang buruk. Jiwa hamba ni kadang kita pun tak faham apa yang dimaksudkan dengan yang pelabel ni lah, yang melabel kita jiwa hamba ni. Apa dia punya asas dia? Kita tak tahu asas dia kat mana. Sama ada kita ni penyokong kepada Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan ni sebagai hamba, ataupun yang melabel kita ni sebagai orang yang berjiwa merdeka. Betul. Yang kita tak faham kat mana. Nak kata contohlah Majlis Belia. Kenapa Majlis Belia Negeri Johor kita pertahankan Pemangku Sultan Johor? Sebab Pemangku Sultan Johor ni big boss. Big boss kepada MBNJ lah. Betul. Kita pun tak adalah rasa diikat nak kena buat apa-apa suruhan yang kita rasa macam unnecessary. Jadi kita tak faham dekat mana yang label kita jiwa hamba ni. Konteks tu tak tepat lah. Konteks tu tak tepat. Cuma kita ni sebagai penyokong. Betul. Cuma dia letakkan jiwa hamba ni supaya kita trigger. Kan? Betul. Sebab bahasa tu orang kata keras, tajam. Jadi siapa-siapa yang kena ni mungkin dia akan rasa macam marah. Oh taklah, aku bukan jiwa hamba. Jadi walaupun orang tu orang kebanyakan, orang biasa, tapi penyokong kepada PSJ, dia label, kau ni jiwa hamba. Jadi bila terkena pada orang kebanyakan ni, dia akan rasa macam, betul juga. Oh tak naklah orang label aku, pasal label tu label keras. Tapi cuba kalau kita ubah sikit, penyokong Pemangku Sultan Johor. Kan sedap sikit. Engkau penyokong TMJ Jadi kita pun cakap, yes, aku penyokong TMJ. Betul. Kan sebab terma tu sengaja diwujudkan untuk buat orang triggered, untuk orang marah. Kan jadi diwujudkan terma tu. Yang sebenarnya yang melabel ni lah yang mempunyai masalah jiwa lah pada saya. Setelah berdekad duduk di negeri Johor ni, kita tahu kerabat di Raja Johor ni sangat dekat dengan rakyat. So menyambung apa yang saudara cakap tadi, sekiranya tidak ada pelbagai di Raja sini, kita akan follow politik akan mengatasi. So di mana di Johor ni dia sangat unik. Saya kerap guna perkataan unik hari ni, malam ni. Sebab apa? Sebab di Johor ni kita dah biasa dengan kembara mahkota Johor. Betul. Di mana Tuanku Sultan sendiri berjumpa dekat dengan rakyat. Dan kerana tindakan tersebut jugalah kita rasa keluarga Raja Johor sangat rapat dengan kita. Kenapa benda ni sangat penting? Kerana apabila ada in middle person tu between istana dengan rakyat ni, dia punya communication barrier tu ada sedikit kemungkinan. So bila mana saya nampak dengan mata sendiri, Pemangku Sultan sekarang pun macam tu. Jika ada masalah, kita berdepan, bersemuka. So direct two way communication. So saya suka konteks ni. Saya suka cara sama ada Tuanku Sultan ataupun Pemangku Sultan sekarang. So benda ni berlaku hampir setiap tahun dah. Tak pernah miss pun. Betul. Sama ada Tuanku Sultan dulu ataupun Pemangku Sultan sekarang. So bila mana benda ni yang kita bukanlah nak, saya terpaksa cakap yang yelah, kita puji ni kerana kita nampak dengan dua mata kita sendiri. So bila mana kita sekarang nampak dengan adanya sosial media, kita nampak apa yang Pemangku Sultan buat, kita nampak apa yang Tuanku Sultan buat. Mereka berjumpa dengan Menteri Besar, esko-esko, update. So sekiranya ada masa, Pemangku Sultan sini jumpa terus dengan rakyat. Dan kami sebagai rakyat bangsa Johor diberi peluang untuk bertanya apa sahaja. So kalau kata, mungkin dalam sosial media ni orang boleh label ataupun seseorang individu boleh label, oh ini hanya wayang. Tapi bila kami diberi peluang untuk berjumpa sendiri dengan pemimpin kita boleh tanya direct. Betul. Tanpa apa-apa tapisan. Tanpa apa-apa tapisan. Tapi yelah, hormat tu still ada lah. Cuma yelah, kita kadang-kadang kita ni nak tahu secara lanjut, secara langsung. So bila mana, kalau kata saya dah banyak kali juga diberi peluang dalam sesi-sesi forum ataupun perjumpaan dengan Pemangku Sultan, saya tanya secara terus. So jawapan tu secara terus without any orang kata communication barrier. Macam Majlis Belia Negeri Johor sendiri, kita pun banyak kali buat program. Antaranya program yang kita buat yang melibatkan Pemangku Sultan Johor, Johor Youth Meetup. Betul. 1 dan 2. 1 kita buat dekat EduCity. Betul. 2. Yang kedua kita buat dekat Muar, Tema IC Muar. Dan yang itu adalah peluang orang ramai untuk berjumpa direct.
berjumpa sendiri. Masa dekat Edu City, kita bagi mic, open mic. Tanya soalan direct kepada pemangku sultan. Tak kira apa topik. Ya, tak kira apa topik. Tak ada planted. Tak ada planted. Kan, jadi semua tu organik. Baru-baru ni boleh tengok live lah. Boleh tengok ada lagi, live. masih simpan lagi. Masih simpan lagi live dekat Southern Tiger kan. Southern Tiger tu. Live pemangku sultan Johor berjumpa dengan peminat bola sepak. Dan duduk. Jadi peminat bola sepak duduk bertanya soalan. Apa soalan tanya? Tanya direct. Secara santai pun. Santai. Sangat santai. Tanya siapa ada gelak ketawa dekat dalam video tu, boleh tengok konten tu. Maksudnya itu bukannya planted, itu bukannya scripted, Sincere. itulah yang berlaku dekat dalam negeri Johor. Kalau kata hanya dijemput orang-orang tertentu saja, tak. Pemangku sultan masukkan dekat dalam sosial media. Jemput orang ramai, datanglah. Kan ada kopi free. Bila mana apa yang kami ceritakan ni, adakah konteksnya jiwa hamba tu situasi ni? Tak. Tak logik. Kita tertanya-tanya juga. Betul. Jadi kita tak faham dekat mananya yang kata jiwa hamba. Jadi terma jiwa hamba ni apa? Saya nak tanyalah. Lepas dengar pandangan, imbangan, timangan dua-dua pihak, timangan dua-dua pihak, adakah FK selaku pihak media dan saudara Alif selaku presiden cuba menutupi kelemahan institusi diraja itu sendiri? Tidaklah bermaksud mempertahankan sesebuah institusi ini sampai menafikan accountability. Kan maksudnya kalau kata salah, salah lah. Betul. Kalau kata betul, kita kena cakap betul. Kan tetapi menyerang institusi Diraja Johor secara terbuka bukanlah satu perkara yang kita nampak ianya akan menuju ke arah kebaikan. Kan dia akan menggalakkan orang untuk membenci. Dia akan membuatkan perkara huru-hara. Kan maksud tu saya kata tadi bukannya bertujuan ke arah kebaikan. Betul. Dengan menormalisasikan benda tu. Kan kita pun tak nak benda ni dinormalisasikan sebagaimana FK cakap tadi. Sebab kalau kata benda ni tak dikekang, maka lebih ramailah lepas ni influencer-influencer yang akan bertindak melampau batas sampai membuatkan negara tak harmoni. Dan kita tak nak keharmonian tu terjejas. Dia menyerang institusi Diraja Johor dan perkara ini tidak boleh dianggap menjurus ke arah kebaikan. Ni. Saya nak tanyalah. Tanya lagi. Yang sebelah sana pula. Dia menyerang, menghasut orang awam. Sebenarnya dia ni nak apa sebenarnya ni? Tadi dia cuma tanya dia nak apa, saya tanya apa yang awak dapat? Betul? Apa yang dia dapat? Saya awak bagi pihak ke? Bagi pihak lah. Okay. Pada pendapat seorang FK, bila kita dah selalu di ruang media sosial ni, publicity murahan ni akan buat kita naik. Dia ada macam individu, sepanjang saya di ruang, saya lebih terkenal di ruang Facebook saya. So to get here up until today, untuk seorang FK jadi seorang FK hari ini, dia mengambil masa lebih sedekat. Kita akan melalui perjalanan yang post status tak ada orang like. So masa itulah kita nak cari yang ada isu semasa je, macam ni jadi kita sentuh. Kita sentuh. Tapi nak mengawal diri daripada emosi yang tak elok ni, macam kita geram ni dengan ni. Kita kena mengawal lah. Itulah harga yang paling mahal lah. So seorang FK ni dia banyak ke arah yang why not seorang FK ajak balik, kita ingatkan balik semula apa yang perlu, apa yang kita bincang hari ni, apa yang berlaku di Johor, apa manfaat terbaru di Johor. So saya menggunakan platform tersebut. So sekiranya waktu ketika itu minda akal fikiran saya berfikiran untuk mendapat publicity murahan, saya ke arah individu tersebut. Tag sebab apa? Kita tahu followers kita ni, kita suka ni benda ni. Dan of course saya akan fikir macam mindset saya adalah orang Johor ni cepat koyak. Kita attack benda tu lah. Kita pinpoint benda tu. Kita pinpoint benda tu. Sekiranya saya menjual diri saya dengan publicity murahan tu, saya akan berada di atas dengan cepat. Kita tahu bila kita ada pengaruh, of course lah duit tu akan datang. Dan apa segala yang kita cakap, orang akan ikut. Kenapa di situ tidak pula dituduh kepada orang-orang yang ikut tu jiwa hamba? Kenapa? So itu soalan saya seterusnya.
Bila time kita dia label jiwa hamba. Betul. Bila time dia, oh inilah paling merdeka dia orang ni. Kan? Merdekanya kat mana? Kan sama ada merdeka keuangan, sama ada merdekanya apa? Kita nak tahu merdekanya apa, yang kita ni hambanya apa. Betul. Kan kita nak tahu itu. Ini publicity mudah. Untuk dia yang mungkin sendu dan makin sendu kurang perhatian mungkin. Jadi sebagai seorang influencer memang dia perlukan perhatian lebih. Betul. Lapar perhatian lah kononnya. Kan, jadi dengan publicity mudah ni, attack pula TMJ, orang yang berpengaruh, yang baru jadi juara bola sepak. Betul. Kan? The right the way. Jadi senang dia ambil tu, dia akan dapat publicity mudah. Yalah, trending kita yang Piala FA, kan, siapa gol, siapa champion, siapa apa, benda tu algoritma yang tengah hangat diperkatakan dekat dalam Malaysia pada hari ini. Jadi dia akan sentuh bab itu. Siapa? Owner lah. Kan, PSG. Dia owner of the team. Kan, jadi bila itu dia akan masuk dalam trending tu. Boleh label sebagai perosak majlis jugalah kiranya kan. Memang. Orang semua tengah seronok-seronok, dapat cuti, dapat piala. Betul. Sibuk nak masuk lain, usik institusi diraja. Perosak majlis, betul. FK sendiri, ada tak dipayungi oleh bayang-bayang politik ke? Bayang-bayang politik. Sejujurnya seorang FK, yang kalau ada yang lebih mengenali seorang FK, mereka tahu yang diri seorang FK ni tak pernah bercerita pasal politik. Saya lebih selesa saya dikenali sebagai seorang penyokong. Tidak kira orang kata, tapi saya lebih ke arah bola sepak lah. Tapi penyokong ni maknanya saya stand dengan bangsa Johor. Meaning that kita tidaklah cakap kita dipayungi atau apa. Kalau dipayungi, alhamdulillah lah. Orang kata dipayungi ni membawa beberapa masuk konteks sebenarnya. Tapi untuk seorang FK, tidak. Saya boleh katakan tidak, kerana bila kita dipayungi, kita dah terbatas dengan apa yang kita nak cakap. Betul. So saya lebih selesa diri seorang FK sekarang lah, yang di mana saya boleh bercakap dan saya boleh meluahkan pendapat. Is either sedikit ke arah negatif, tapi orang Johor ni kita terkenal dengan kiasan. Kita tak akan terus seperti individu ni kita tegak. Adalah masanya kita tegak, tapi kita masih berkias. Saya jujur saya cakap, saya tidak dipayungi mana-mana pihak. Saya bukan cakap saya seorang, maknanya bangsa Johor lain, kita jarang kita lihat bangsa Johor mengacau institusi diraja lain. Betul? Sebab kita dari kecil dididik untuk menghormati institusi diraja, dan santun yang paling penting dalam rukun negara kita kan. Jika seseorang individu ni dia mahu jentik institusi diraja ni, kita sekilas pandang kita tahu, okey, kau tak ada adab. Jika anda seorang yang berpengaruh dan menunjuk ketiadaan adab anda ni, adakah anda sedang mendidik anak-anak kecil nanti, yang di mana kita tahu di sosial media ni benda tu research tu simpan. Anak-anak kita nanti akan boleh research sebenarnya kan. Apa niat anda? Adakah anda sedang mengajak satu, orang kata, bala tentera untuk menghina institusi raja? Kerana saya pasti dan saya yakin bangsa Johor tidak seperti itu. Sekiranya anda bukan bangsa Johor sekalipun, please show your respect. Betul. Tunjuk adab. Betul. Maknanya kalau kata demerit individu tersebut dipayungi, saya ada sedikit pendapat bila mana anda ni mampu untuk berjentik institusi raja, anda sedang dipayungi lah. Saya punya pendapat macam tu. Sebab saya sendiri pun manusia biasa. Kita dididik dengan adab tersebut. Dia senang je. Kita tak nak orang kacau isteri raja kita, kita jangan kacau isteri raja. Betul. Yes. So, jika anda mau spark benda ni, jangan marah kalau kami sentuh balik. Macam tu lah. Kita tidak dipayungi oleh mana-mana parti politik ataupun mana-mana individu. Saya lebih pilih kestabilan Johor. Kenapa kita perlu pertahankan institusi Diraja Johor ni? Kerana itu adalah lambang kestabilan. Melangkau parti-parti politik. Kalau kata kita biarkan perkara ni berlaku, benda ni akan jadi ikutan. Mungkin generasi seterusnya akan terikut-ikut. Betul. Bila kita biarkan, benda ni dia akan rosak perlahan-lahan. Betul. Kan, kerana Johor ni bukannya dipimpin dengan cara menjerit dekat sosial media. Negeri Johor ni dibentuk dengan sistem dia sendiri. Kan, tapi bila jeritan dekat sosial media seumpama macam ini,
kita fikir benda ini hanya akan merosakkan bangsa Johor tu sendiri. Betul. Dan pada saya, kita tak boleh biarlah. Kalau kita biar, benda ni dia akan rosak perlahan demi perlahan. Dan jadi barah lah nanti satu hari. Betul. Saya suka nak sentuh pasal yang pertamanya kita ni berjiwa hamba, yang keduanya kita ni berjiwa merdeka. Saya pilih untuk saya ni berjiwa hamba kerana kita ni semua di dunia ni adalah makhluk. Sebagai orang Islam ni kita kena mentaati kepada ulil amri. Kita kena mentaati pemimpin. Sebagai orang Johor ni memang kita merasai kemajuan, dampak ekonomi tu. Banyak peluang pekerjaan dibuka. Jadi kalau nak cakap saya jiwa hamba, cakaplah. Saya okey. Dalam Islam pun kita ada cerita tentang kebebasan bersuara. Memang setiap orang berhak untuk bersuara, untuk menegakkan kebenaran dan sebagainya. Tetapi ada cara. Dia ada adab. Betul. Tidak boleh secara terbuka, kan, kena berbincang. Betul. Tidak boleh secara umum, musyawarah, menjaga aib dan sebagainya. Tak perlu kita nak sampai nak buka ruang untuk orang membenci, mengaibkan siapa-siapa, dan perkara tu berdesaikan. Kita concludekanlah kalau ada titipan pesanan terutamanya kepada bangsa Johor dan paling utama sekali kepada belia di negeri Johor. Suka saya ingatkan dan saya selalu guna ayat ni. Tingkatkan positivity, hindari negativity. Betul. Benda paling simple dan benda paling mudah. Kita bangsa Johor perlu bersatu padu. Memang kena. Itulah bukti kekuatannya bangsa Johor dengan bersatu padu. Betul. Tidak kira peringkat umur, tidak kira kasta, tidak kira apa. Kita selalu tengok di mana titah Tuanku Sultan ataupun titah Tuanku Sultan Johor adalah dia nak rakyat dia bersatu padu. Bersatu padu ni adalah simbol kekuatan. Kita selalu dengar kisah Kota Rom roboh kerana penduduknya sendiri kan. Betul. Tapi di Johor ni janganlah kerana seorang anarkis robohnya Johor ni. Kerana apa? Kerana kekuatannya adalah bersatu padu. Dan Johor ni unik, sangat unik. So benda tu adalah datang daripada kita sendiri. Kenapa Johor yang unik adalah kerana bangsa Johor ni kita mempunyai tahap mentaliti yang bagus. Kekalkan satu padunya bangsa Johor ni kerana itu adalah kekuatan kita. Tingkatkan positivity, hindari negativity. Kita ni adalah orang yang dikurniakan sepasang mata untuk menilai fakta. Bukan dia menilai dengan sepasang telinga. Saya kena terima kasih kat sahabat baik saya tadi. Dia jadi orang muda ni, satu kena berani. Tapi berani pun ada maksud beraninya, bukannya bodoh. Betul. Kan berani ni biar berilmu. Bukannya kita menyokong membuta tuli. Betul. Kan kita kena study dah dulu kes tu. Kan kenapa dia buat macam gitu, apa sebab dia buat macam itu, apa punca dia buat macam gitu. Dan apa kesan langsung dia buat macam gitu. Gunakan saluran untuk mengkritik dengan baik dan bijaksana. Ini kebebasan bersuara ni masih lagi diamalkan oleh negara kita. Kita bebas untuk bercakap apa di sosial media. Kita boleh bercakap apa sahaja. Tetapi masih ada batas. Boleh je kalau kata kita hidup slow living. Betul. Tak kacau orang. Kita nak buat duit ke, nak main gitar ke, nak punk sampai mati pun kita pun boleh buat. Tak kisah. Tapi yang tak bolehnya kau kacau orang. Betul. Masalahnya page je tak kacau orang. Apa masalah brother ni? Saya masa dulu-dulu sebelum 2018 selalu nampak nama dia ni turun ke jalanan kan, angkat spanduk. Paling glamour masa PRU. Betul. Paling glamour masa PRU. Dah habis bila kerajaan dah lama terbentuk, hilang. Nanti dah nak pilihan raya ni, dah nak pilihan raya. Muncullah balik. Tapi at one time sejujurnya sekiranya kita sedang bercakap pasal isu tersebut, di mana negatifnya banyak, tapi saya kena ada satu positif yang saya nampak dahulu adalah di mana dia mengajar orang-orang muda untuk mengundi, kalau korang masih ingat. Yep, benar. Itu benda yang positif. Betul. Tapi janganlah patutnya continue lah benda tu. Betul. Cara tu dah cantik dah. Mengajak kepada kebaikan. Betul. Kan? Jadi mendidik. mana yang betul kita kata betul. Kan? Maksudnya benda tu positif dan kita sokong. Kan ajarlah orang Sebab muda masa ni. tu impact dia berimpact juga masa tu. Dia mengajar orang-orang muda ni semua. Betul. Tapi bila menghasut kepada perkara-perkara yang negatif yang tak sepatutnya berlaku ni, ni kita terpaksa tentang. Betul. Terima kasih saudara FK. Habis soalan. Habis dah soalan. Kita dah concludekan tadi
Tu tadi soalan last lah tu. Okey. Jadi terima kasih saudara Sama. FK selaku pengamal media yang kita jemput pada malam ni, sama-sama jadi kas kita. Dan saudara Alif selaku Presiden Majlis Belia Negeri Johor bersama-sama dengan kita pada malam ni. Segmen Bual Kencang by Majlis Belia Negeri Johor. Malam ni kita diserikan bersama-sama dengan Ria Coffee House di Taman Ungku Tun Aminah, Skudai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.